Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersiaran secara langsung dari Dewan Plenary Pusat Antarabangsa Konvensyen Putrajaya Api ICC bagi menyaksikan pertandingan akhir pidato antarabangsa bahasa Melayu yang menyaksikan wakil daripada Universiti Sains Islam Malaysia Muhammad Ikhwan Rosli berjaya menjejakkan kaki ke pentas akhir sekaligus mewakili USIM dan mewakili Malaysia pada malam ini. Jadi sama-sama kita nantikan apakah kesudahan pertandingan kemuncak pidato antarabangsa bahasa Melayu 2013 pada kali ini. Kita doakan semoga wakil Malaysia, wakil USIM mencapai kejayaan, menunjukkan kegemilangan pada malam ini. Kita nantikan dan ayo kita hayati pidato sepanjang malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terlebih dahulu, sukalah saya menyampaikan salam daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, yang tidak dapat bersama dalam majlis kita pada malam yang berbahagia ini. Beliau memohon berbanyak maaf kerana terpaksa berada di ketentuan yang lain yang tidak dapat dielakkan. Beliau mendoakan agar majlis pidato ini dapat berjalan dengan lancar dan sempurna dan telah meminta saya untuk membacakan ucapannya. Maka dengan izin, saya ingin membacakan ucapan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Yang Berhormat Datuk Dr. How Kok Chung, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi 1. Yang Berhormat Datuk Saifuddin bin Abdullah, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi 2 dan isteri. Yang berbahagia Datuk A.B. Rahim bin Muhammad Noor, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi, merangkap pengerusi Jawatankuasa Indok PABM 2013. Yang berbahagia Datuk Haji Omar bin Abdul Rahman, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Pengajian Tinggi. Yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Rujhan bin Mustafa, Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi, merangkap pengurusi Jawatankuasa Teknikal PABM 2013. Naib-Naib Chancellor, Rektor, Presiden dan Timbalan Naib Chancellor Institusi Pengajian Tinggi. Ahli-ahli yang berhormat, wakil-wakil kedutaan, ahli-ahli Jawatankuasa Indok dan Teknikal PABM 2013, para peserta PABM 2013, tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar, hadirin, hadirat yang dihormati sekalian. Pertamanya, izinkan saya memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pidato antarabangsa bahasa Melayu Piala Perdana Menteri yang saya cetuskan pada tahun 2006 sewaktu menjadi Timbalan Perdana Menteri sudah menjadi agenda utama dalam kalender tahunan Kementerian Pengajian Tinggi. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi kerana memperjuangkan bahasa Melayu supaya kekal bitara dan relevan dalam arus globalisasi. Dengan angka lebih kurang 300 juta orang penutur, bahasa Melayu merupakan bahasa kelima terbesar di dunia.
Fakta ini memberi gambaran bahawa bahasa Melayu mempunyai pengaruh dan peranan yang cukup besar dalam mewarnai lanskap pembangunan tamadun dunia. Justru, potensi bahasa Melayu dalam segenap bidang perlu terus dipupuk dan diperteguhkan. Kegigihan kerajaan memperkembangkan fungsi bahasa Melayu jelas menggambarkan hasrat kita untuk terus memperkasa bahasa Melayu kepada kedudukan yang lebih tinggi. Usaha murni menganjurkan program sebegini harus berkesinambungan bagi merealisasikan matlamat pengantarbangsaan bahasa Melayu. Lantaran itu, kerajaan melihat adanya keperluan bahasa Melayu dipelajari oleh penutur asing. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, sejarah peradaban bangsa dan manusia memperlihatkan betapa kekuatan sesebuah tamadun dan kelangsungan tamadun itu amat berkait rapat dengan keupayaan budaya dan bahasanya. Manifestasi ini juga terselah dalam peradaban bahasa Melayu yang telah menempuh perjalanan yang amat panjang. Perkembangan dan sejarah budaya Melayu amat berkait rapat dengan kekuatan dan fundamental kebudayaan Melayu itu sendiri. Kerajaan akan terus memperkasakan bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Bahasa Melayu adalah merupakan alat penting bagi perpaduan nasional. Dalam era globalisasi dan persaingan antarabangsa yang sengit, rakyat Malaysia harus mampu menguasai pelbagai bahasa untuk menjadi bangsa yang kompetitif. Komitmen kerajaan ini dibuktikan dengan pelaksanaan dasar memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris yang diperkenalkan pada tahun lalu. Ia jelas menzahirkan kerajaan berpegang teguh kepada dasar memartabatkan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan negara. Kerajaan juga bertekad untuk terus memperkembangkan dan memperkasakannya ke peringkat global. PABM yang kita anjurkan pada malam ini adalah tanda bukti komitmen kerajaan meningkat tinggikan martabat bahasa Melayu. Kerajaan menyedari bahawa pembinaan tamadun serta peradaban bangsa Malaysia tidak akan terbentuk secara komprehensif maupun tuntas jika asasnya bukan berpaksikan kepada keilmuan dan juga kepengetahuan akal budi. Namun, sebagai sebuah pentadbir negara yang sentiasa belajar daripada bentuk kerajaan ulung tamadun silam, kerajaan komited dalam soal pemartaban ilmu dengan menyediakan infrastrukturnya melalui penerbitan buku. Sebagai langkah permulaan, sebanyak 5 juta ringgit telah disalurkan melalui Institut Terjemahan dan Buku Malaysia atau ITBM bagi memastikan penerbitan bahan ilmu berkualiti tinggi dapat diterbitkan dalam masa yang singkat. Bermula April 2011, dengan berbekalkan semangat inovasi keilmuan yang dilaksanakan, sebanyak 97 judul hasil karya penulis muda tempatan telah berjaya diterbitkan.
Fungsi ilmu melalui buku ini diharapkan dapat menjadi daya penggerak proses peneguhan minda dan seterusnya menyatukan matlamat negara dengan matlamat aspirasi rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya amat bangga dan kagum dengan usaha berterusan Kementerian Pengajian Tinggi kerana memberikan tumpuan yang serius dalam menganjurkan satu-satunya pertandingan pidato bahasa Melayu peringkat dunia yang ternyata telah memberikan impak yang sangat kuat dalam memartabat dan memperkasakan bahasa Melayu di persada dunia. Selang 7 tahun sahaja penganjurannya, saya dapat melihat bahawa penyertaan pertandingan ini saban tahun bertambah, di mana para peserta datang dari seluruh pelosok dunia merangkumi ke semua 6 benua yang berpenghuni. Taraf, kedudukan dan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa dunia atau bahasa antarabangsa memang telah menjadi fakta dalam sejarah perkembangan dan kebangkitan tamadun Melayu. Bermula era pemerintahan Sriwijaya pada abad ke-7 Masihi, berkesinambungan ke zaman Kesultanan Melayu di Melaka dalam tempoh beberapa ratus tahun. Namun demikian, dengan kesan penjajahan yang memadamkan sebahagian kegemilangan bahasa Melayu, upaya mengemilangkan semula bahasa Melayu sebagai bahasa dunia memerlukan perancangan yang rapi dan berkesan, meskipun memerlukan tempoh anjang dan beransur-ansur. Lantaran itu, marilah sama-sama kita membuka minda kita untuk memikir dan memulakan langkah untuk memperhebat bahasa Melayu ke persada dunia. Gunakanlah segala ruang dan peluang yang ada untuk mempelbagai kaedah mengenengahkan bahasa yang diwarisi daripada nenek moyang ini kepada masyarakat dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua peserta dan tahniah kepada yang berjaya. Saya berharap saudara dan saudari akan terus menyemarakkan obor kecintaan kepada bahasa Melayu. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka saya menyempurnakan malam kemuncak pidato antarabangsa bahasa Melayu Piala Perdana Menteri 2013. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya berbentuk pertandingan semata-mata, ianya merupakan satu asas yang kokoh menjadikan bahasa Melayu bertaraf supranasional supaya berkembang subur bukan sahaja di bumi Malaysia, malah meliputi seluruh negara yang terlibat. Terluar berkecuali yang pragmatik telah meletakkan Malaysia di tempat yang paling istimewa. Negara ini dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara membangun yang lain. Kemudian bangsa pada berdiktas. Laungkan bersama semangat satu Malaysia. Sibghatullah Kazizada, Afghanistan. Bagi kategori Nusantara yang akan memperdengarkan kehebatan hujah-hujah mereka bertemakan pengantarbangsaan bahasa Melayu. Untuk perjalanan pertandingan pidato ini, dengan segala sukacitanya, saya menyerahkan acara majlis kepada pengerusi pertandingan, Tuan Haji Chuari Selamat. Dipersilakan. Sebelum saya mempersilakan para pemidato ke tengah gelanggang untuk menyemarakkan pertandingan akhir Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu 2013,
kita hayati bersama gurindam bahasa Melayu hasil karya Mas Adeki. Bahasa Melayu bahasa pribumi, bahasa ibunda, bahasa resmi. Bahasa Melayu bahasa ilmu, mengkaji menyelidik, usahlah jemu. Bahasa Melayu bahasa persuratan, guna dan amalkan, jangan keberatan. Bahasa Melayu warisan bangsa, jadi kemegahan khazanah nusa. Bahasa kelima dunia, bahasa besar, bukan sekadar bahasa pasar. Alhamdulillah, hari ini bahasa Melayu terus dimartabatkan. Pidato antarabangsa bahasa Melayu menjadi kenyataan. Sudah 7 tahun berlalu, pertandingan ini semakin hangat, semakin hebat. Turut sama menyerikan pertandingan akhir PABM 2013 ini, 2 kuntum mawar berduri mekar mewangi. Dari Taman Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, yang akan bertindak selaku penjaga masa, Mariam Jamilah Abdul Manaf di sebelah saya dan bersama-sama dengan Nurul Atikah Muhammad Yazid. Mengikut peraturan pertandingan, loceng akan dibunyikan sekali sebaik saja pemidato memulakan pidatonya. Dan loceng akan dibunyikan sekali 1 minit sebelum tamat waktu yang dibenarkan. Dan loceng akan dibunyikan 2 kali menandakan waktu sudah tamat. Bersemangat bunyi loceng itu kerana mereka telah berlatih selama 3 hari 3 malam untuk menekan loceng. Dan 7 minit masa yang diberikan kepada setiap pemidato, mereka akan memilih satu daripada 12 tajuk yang diberikan. Seterusnya, izinkan saya mengalu-alukan 7 orang panel juri untuk mengadili PABM 2013 ini. Kita mulakan dengan Dr. Awang Sarian, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, kali kedua bersama-sama kita dalam pertandingan ini. Dan seterusnya Dr. Muhammad Khair Ngadirun, Pengarah Urusan Institut Terjemahan Buku Malaysia. Profesor Madya Dr. Lim Switin, Pensyarah Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia UPM. Kita juga mengalu-alukan Dr. Antonia Soriante dari Indonesian Language and Literature Department of Asia, Africa and the Mediterranean, University of Naples, San Domenico, Napoli, Itali. Seterusnya, Associate Professor Dr. Khadijah binti Rahmat, Timbalan Ketua Bahasa dan Budaya Negara-Negara Asia ALC, juga selaku Ketua Bahagian Bahasa dan Budaya Melayu dari National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapura. Tidak asing lagi, Profesor Madya Dr. Tatiana Denisova dari Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya, dan yang ketujuhnya Puan Natswi Hida, Unit Bahasa Asing Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Jadi begitulah 7 orang panel juri kita yang cukup hebat dan sudah bersedia ya untuk memulakan gelanggang kita pada malam yang bersejarah ini. Sekali lagi ya, barisan panel juri yang cukup hebat, ilmuwan dan pakar-pakar bahasa yang mengangkat PABM 2013 satu pertandingan yang unggul dan berprestij. Orang Barat berbenteng besi, orang Melayu berbenteng adat. Pidato bahasa Melayu menjadi tradisi dan bahasa Melayu terus diangkat. Baiklah, sedang menanti dengan penuh semangat 5 pemidato bagi kategori antarabangsa dan 3 pemidato bagi kategori Nusantara. Kita buka gelanggang dengan pemidato pertama, kategorinya antarabangsa. Sejak mula diisytiharkan, beliau layak ke peringkat akhir. Beliau terus mengasingkan diri untuk membuat satu persiapan yang rapi. Tak kira di mana berada, beliau melakukan latihan dengan gigih di dewan, di lobi, di tempat makan, di kamar tidur dan di kamar kecil. Terdengar suaranya menyampaikan pidato. Dari Panama, Amerika Selatan, Derek Fernando Jaramillo Buxida.
dengan pidato bertajuk Malaysia di Hatiku. Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah baiknya jika saya dapat berdiri di atas pentas ini dengan bertanjak, berkeris dan bersampin ala pahlawan Melayu seperti Hang Tuah. Kerana ingin melaungkan takkan bahasa Melayu hilang di dunia. Atau sekurang-kurangnya ibarat seniman agung P. Ramlee di dalam filmnya Laksmana Doremi. Zam-zam al-Kazam. Tetapi rupanya ini adalah peluang keemasan untuk saya tayangkan baju kebangsaan Panama. Junjungan penghargaan buat pengerusi majlis, div-div kehormat, para hakim yang arif lagi bijaksana, rakan-rakan seperjuangan serta hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia dari Panama. Ibu bapa telah namakan saya Derek Fernando Haramijo. Tetapi di tanah Melayu, saya lebih dikenali dengan panggilan Mak Dereh. Ya, itulah nama timbangan yang diberi oleh rakan-rakan karib yang dari awal telah melayani saya dengan penuh keikhlasan. Kami berjumpa di sebuah kampung yang berdekatan dengan Batu Pahat yang bernama Parit Sapran. Di sana, selain daripada mengajar saya bahasa Melayu, mereka pula rajin mengajar saya bahasa Jawa juga. Nak dengar sikit? Niat insong mata gaci semar ngiseng, rampong ngiseng semar tilem. Kerana itu, hujah saya yang boleh dikatakan yang terutama adalah insan yang mendiami bumi yang bertuah ini, yang amat berbudi dan prihatin, kerana merekalah yang telah berjaya menambat hati saya. Mereka telah mempesonakan saya dengan budayanya yang sungguh kaya sejarahnya dan penuh bermakna. Di antaranya adalah lagu-lagu Melayu asli yang sangat sedap didengar dan juga dinyanyi. Marilah kita cuba sikit. Boleh tak? 1, 2, 3. Ewa, ewa. Ewa bule. Ewa bule. Teraju 3. Ini male. Sama-sama. Sama-sama. Bersukaria. Okey. Cukuplah tu. Sebenarnya, gabungan peradaban di Malaysia telah mencetuskan sebuah identiti yang tersendiri buat semua yang memanggil bumi ini sebagai tanah tumpahnya darahku. Lagi satu aspek yang ternyata merumitkan saya untuk meninggalkan negara ini adalah kemeriahan suasana perayaan di Malaysia. Apabila mula berkumandang nyanyian Anwar Zain yang menusuk jiwaku dengan suara prabaliknya yang lunak dan merdu. Berlalunya sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Yelah, tak adalah secomel dia. Ia bermaksud masa sudah sampai untuk balik kampung. Dan ia juga tanda sebuah jamuan yang hanya setahun sekali bakal disajikan di dalam semua rumah yang beriman kepada Allah. Usah kita lupakan pada keriangan yang dialami saat Tahun Baru Cina telah tiba. Di semua pusat membeli belah, kita seolah diajak berjoget bersama rentak irama dendangan kongsi 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 ni. Ini membawakan kita kepada lagi satu kelebihan yang pasti dikagumi oleh orang seperti saya yang amat berminat belajar bahasa. Yang saya bermaksudkan di sini adalah kewujudan kepelbagaian bahasa di Malaysia yang telah menyebabkan bahasa harian menjadi berwarna-warni. Dan akhirnya terciptalah satu ikutan yang telah digelar Bahasa Rojak. Dengan kecampuradukkan bahasa dan mainan kata-kata, ia memberikan kita peluang untuk menuntut ilmu bahasa serta adat. Contohnya, apabila kita berada di restoran-restoran yang paling popular di Malaysia. Tahu restoran apa? Mestilah kedai mamak. Di sana, pasti semua selesa dengan penggunaan perkataan seperti aneh, sapere, nandri dan juga bos.
Ia merupakan satu cara tutur yang sudah adalah kebiasaan bagi yang menjadikan kunjungan tetap ke restoran mamak sebagai terapi minda dan jiwa. Ciri-ciri yang begini menggambarkan keharmonian yang dikecapi oleh semua kaum di Malaysia yang beramah mesra antara satu sama yang lain dengan penuh keseronokan. Inilah wawasan satu Malaysia yang dipelopori oleh kerajaan yang diketuai Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Maka kita perlu mengucapkan terima kasih Perdana Menteri kerana berjaga khazanah ini. Bagaimana pula dengan budaya makanan di Malaysia? Soalan yang sering dikemukakan adalah, sudah makan ke belum? Mungkin ini tidak keterlaluan jika dikatakan Malaysia ibarat sebuah medan selera yang gergasi oleh kerana kepelbagaian jenis makanan yang terdapat di semua pelosok negara. Sebelum loceng berbunyi, berilah kesempatan untuk kongsikan dengan anda semua hujah saya yang terakhir, yang merupakan pengalaman saya di Malaysia yang paling dekat di kalbu. Di bumi Malaysia ini adalah tempatnya di mana saya berdatang dengan sebuah hasrat yang telah lama terpendam di dalam jiwa. Dan akhirnya, ia dapat diluahkan dengan keputusan saya untuk memeluk agama Islam. Di sebuah masjid yang bernama Al-Mukarramah, bertempat di Bandar Seri Damansara, di atas bukit yang nyaman udaranya, pada waktu malam, kami menatap bintang-bintang yang berkelipan. Betapa terharu mengingat detik dan saat itu. Hari ini, hari Jumaat. Esok pula hari Sabtu. Kalau nak kenal Nabi Muhammad, jangan tinggalkan 5 waktu. Justru saya hendak menutup ucapan saya dengan kata-kata yang seterusnya, sebab masa telah tiba untuk kita mendarat. Sehinggalah kita berjumpa lagi. Lalpopo Watakongsi. Landing time. Terima kasih Malaysia. Assalamualaikum. Pertama kali pemidato dari Panama melangkahkan kaki ke peringkat akhir PABM. Derek Fernando bercita-cita ingin menjadi Duta Besar Panama di Malaysia. Bagi kategori Nusantara pula, kita tampilkan sekarang pemuda yang berasal dari Aceh, Indonesia, Muhammad Zulfadli Razali. Dan untuk pidato peringkat akhir ini, Muhammad Zulfadli memilih tajuk Belia Cerminan Keunggulan Negara Zulfadli. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Sambutlah salam dengan tepat agar wajah tampak berseri. Uhayyukum tahiyatan mubarakatan salamatan mabruran. Salamun ala man ittaba'al huda. Salamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Segala puji terkasih kepada Ilahi Rabbi, Zat yang mewahyukan kita pedoman dalam bentuk kitab suci hingga ukhuwah kita berpadu di hari yang indah ini. Terima kasih Dewan Pengurusi Majlis, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, Cincik, Tuan dan Puan, rakan-rakan seperjuangan, hadirin sekalian, salam hangat kebersamaan saya beri ucapan, salam satu Malaysia. Masih terbayang dalam ingatan masa belia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu mengubah pola pikir bangsa Arab daripada peradaban jahiliyah yang primitif kepada peradaban yang Islamiah dan eksklusif. Sehingga bangsa pun mengulu-ulukan bahawasanya Muhammad merupakan belia perkasa dari tanah Arab. Di lain waktu dan zaman, Napoleon Bonaparte dengan segala kejeniusannya, dengan kepiawaian strategi peperangan, hingga dunia pun mengeluh-elukan bahwasanya Napoleon Bonaparte merupakan belia perkasa dari tanah Perancis. Maka tak salah
Ketika Presiden Indonesia yang pertama, negeri saya, Bung Karno bertitah, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Beranjak dari situ, izinkan hati nurani ini mengutarakan pidato bertajuk Belia, Cerminan Keunggulan Negara. Diciptakan seorang insan, lembut hati berdu pandang, apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya jika mendengarkan aduhai. Syair yang baru sahaja saya lantunkan merupakan penggalan dalam lagu Datuk Siti Nurhaliza. Itulah makna belia. Seseorang yang lembut hati bak reduk pandang, yang mana bila ia berkata, ia beri ucapan seakan memberi kepercayaan bagi sesiapa sahaja yang mendengarkan. Walau terkadang bermuka tua, namun jiwa tetap belia. Belia, muda, perkasa, berjanggut dan bermisai seperti saya. Syekh Mustafa Al-Ghulayani dalam syair Arabnya pernah berkata, Inna fi yadi syubbani amril ummah wa fi iqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan belia terdapat urusan umat, dan pada setiap langkah kaki belia terdapat kehidupan umat. Dalam syair ini, beliau mengedepankan para belia sebagai tonggak kemajuan umat. Jika para belia bersatu, negara pun akan berpadu. Akan tetapi, jika belia tak pernah bersatu, tak pernah memikirkan bangsa, malah negara pun akan rosak, hilang, diperkosa oleh belia itu sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bahkan, dalam Convention Center Belia Pemersatu Bangsa, termaktub 2 hal yang harus dilakukan oleh para belia untuk menjadi cerminan keunggulan bangsa. Pasal pertama, belia yang cinta akan keadilan. Dalam konsep ini, belia menjadi punggawa pemberontak segala kejahatan, pemberontak segala ketidakadilan. Ketidakadilan dalam berbudaya misalnya, di mana saat ini para belia terlarut dalam budaya orang, lalu budaya sendiri terlupa begitu sahaja. Nah, di saat para belia terlupa dengan budaya bangsa, budaya negara, bangsa pun bertanya, nak dibawa ke mana identiti negara? Yang tadinya belia nak jadi cerminan keunggulan bangsa, malah berbalik belia menjadi cerminan kerosakan dan penghancur bagi negara. Pasal kedua, belia yang komunikatif dan agresif. Maknanya di sini, intelektualitas, inovatif dan tingkah tanduk para belia sangat amat diutamakan. Belia yang komunikatif misalnya, ia sentiasa bergaul dengan sesiapa sahaja. Sopan dalam sikap, santun dalam cakap, bersahaja dimanapun dia berada. Agresif, belia yang menjemput akan kejayaan. Ia tidak semata menunggu, akan tetapi memetik secuil peluang, lalu membinanya menjadi sebuah kejayaan yang besar hingga bangsa pun mengeluh-elukannya. Kerana apa? Kerana belia agresif mempunyai prinsip, sekali kaki melangkah ke depan, pantang surut mundur ke belakang. Encik-encik, tuan dan puan dan hadirin sekalian, kembali saya menyapa, salam hangat perpaduan, salam keunggulan, salam satu Malaysia. Satu pesanan untuk seluruh belia yang ada di sini. Hari ini kita berbeza ke? Tentunya kita berbeza, bak jari-jari yang ada di tangan saya. Akan tetapi jika kita terus-menerus memikirkan perbezaan, nak kita jumpai, kapan nak kita jumpai akan perpaduan? Mari, jangan pikir perbezaan ini sebuah hambatan. Satukan perbezaan satu, satukan perbezaan, satukan perbezaan, satukan perbezaan hingga menjadi sebuah kumpulan dan kepalan yang kuat, maka kita akan menggoncangkan dunia.
Salam perdamaian untuk seluruh belia di penjuru dunia. Salam persahabatan belia Amerika dan Afrika. Salam persahabatan belia Australia dan Eropah. Salam persahabatan untuk seluruh belia Asia. Hari ini PABM menjadi saksi, kedaulatan Malaysia menjadi bukti bahwasanya belia merupakan cerminan keunggulan bangsa. Billahi fisabilil haq. Terima kasih atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan, kesilapan dan kekurangan. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila tak ada sumur di ladang, silalah gali sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Bukan saja bijak berpidato, tetapi suaranya juga lunak menyanyi. Itulah Muhammad Zulfadli dari Aceh, Indonesia dengan baju adat atau baju adatnya. Saudara penonton, jika ditakdirkan beliau menang sebagai juara dalam pertandingan ini, bermakna Zulfadli akan membawa pulang sebanyak $7,000 bersamaan dengan $52.5 juta rupiah. Maksud saya $52.5 juta rupiah Indonesia. Sebahagian besarnya Zulfadli berhasrat untuk menabung bagi membantu keluarga, dan sebahagian lagi katanya sebagai persiapan untuk mendirikan sebuah rumah. Rumah apa? Rumah tangga. Jadi begitulah harapan Zulfadli. Pemidato ketiga malam ini kategori antarabangsa, meneruskan perjuangan rakan senegaranya dari Afghanistan, Sebgatullah Kazizada, yang muncul juara tahun lalu bagi kategori antarabangsa, dan tahun ini giliran Abdul Matin Muhammad Azim pula membuat kejutan dengan pidato bertajuk Kesederhanaan Malaysia, Contoh Terbaik Dunia. Kita saksikan Abdul Matin Muhammad Azim dari Afghanistan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya menjejakkan kaki di Malaysia, saya dapat merasakan kepelbagaian bangsa dan agama. Kesemuanya hidup harmoni, menjadikan konsep kesederhanaan sebagai nadi di bawah tampuk pemimpin berintegriti, menjadi bukti kesederhanaan Malaysia, contoh terbaik dunia. Terima kasih pengemudi acara, jemaah hakim yang budiman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia dari bumi Afghanistan. Sidang Dewan sekalian, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak dalam ucap pertama beliau ketika di persidangan antarabangsa mengenai pergerakan kesederhanaan global GMM di Kuala Lumpur menakrifkan kesederhanaan sebagai fitrah dan intipati ketinggian manusia terhebat. Hampir 300 delegasi dari 71 buah negara mengagumi kesederhanaan Malaysia yang dipraktikkan bukan sahaja dalam pertahankan tekad, malah mencakupi penerimaan, kebebasan, toleransi, keadilan dan keamanan. Pada hari ini, saya ingin bawa anda semua menyelami bukti dan intipati pidato saya ini berdasarkan 3 peribahasa dan bidalah Melayu yang saya belajar selama ini. Peribahasa pertama, menarik rambut dalam tepung. Rambut tidak terputus, tepung tidak berselera. Saya amat mengagumi Malaysia. Rakyatnya berbilang kaum selama 5 dekad. Terdapat 80 suku etnik dan 3 kaum utama berasaskan satu rukun negara, berpaksikan satu Malaysia. Saya tahu Malaysia pernah diuji dengan pelbagai cabaran, seperti peristiwa berdarah 13 Mei 1969, Kampung Medan dan Kampung Rawa, serta Hindraf. Biasalah, sedangkan lidah lagi kan tergigit, ini kan pula masyarakat bilang bangsa dan agama. Namun, tahun demi tahun, sifat toleransi dan integrasi semakin berkembang dan gemilang. Masyarakat Malaysia menolak fahaman ekstremis. Golongan fanatik pula diketepi dan ditepis. Amalan kesederhanaan,
terus digalak dalam kehidupan seharian. Saya difahamkan oleh rakan-rakan saya di Malaysia bahawa perpaduan di negara ini dipupuk sejak dari kecil lagi dan dalam setiap lapisan masyarakat. Saya tahu hanya dengan berusaha kita akan berjaya. Jika tidak, apa kono ejang temono ngaja orang ke bulan kau di mana? Pemahaman kebencanaan melalui ideologi satu Malaysia sebeginilah yang perlu untuk terus difahami agar keamanan tanah air terus terpelihara. Sidang Dewan sekalian, peribahasa kedua, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Bidalan ini adalah untuk menggambarkan bahawa sesuatu pekerjaan itu perlu dilakukan dengan tekun dan sabar supaya insya-Allah pekerjaan itu berhasil juga. Apabila krisis subprima menyerang negara unipolar Amerika Syarikat pada tahun 2007-2008 akibat daripada pemberian pinjaman kepada mereka yang kurang berkelayakan, disebabkan perasaan tamak mengejar keuntungan, ingin mengutip faedah atas pinjaman, hutang tidak dilangsaikan, sistem kewangan dilumpuhkan. Maka institusi keuangan seperti Fannie Mae dan Freddie Mac pun terkorban akibat ideologi kapitalis yang menjadi Tuhan. Seluruh dunia mula risau, jiwa saya jadi kacau. Malaysia pula tenang bersahaja kerana sistem perbankan Islam dijadikan sandaran. Maka tidak hairanlah Malaysia terus-menerus menerima pelaburan asing bersih sebanyak RM13 bilion walaupun dalam keadaan iklim ekonomi dunia yang tidak menentu. Malaysia walaupun saiznya kecil, ilham dan idea kesederhanaannya cukup terbilang. Maka terbuktilah sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain juga. Sidang hadirin sekalian, peribahasa ketiga, kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Mengapa? Kerana Malaysia tidaklah sebesar mana. Penduduknya hanya 28 juta. Tetapi peranan Malaysia dalam isu hak keamanan serantau dan sejagat jangan sesekali dipandang enteng. Isu hak dan keamanan rakyat Palestin diperjuangkan zaman berzaman. Diperkuatkan lagi dengan lawatan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib ke Palestin pada bulan Januari yang lalu. Jika idea kesederhanaan Malaysia boleh menjadi penamat pada konflik 40 tahun kerajaan Filipina dengan Barisan Pembebasan Islam Moro pada November tahun lalu, saya, Abdul Matin dan negara Afghanistan percaya bahawa sesungguhnya idea kesederhanaan atau ilham Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib juga boleh menjadi penamat pada konflik Israel dan Palestin. Jika mandatnya terus diberikan rakyat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib menjelang pilihan raya tidak lama lagi. Memakmur negara, mensejahtera rakyat, sebuah janji ditepati, dunia bahagia tidak melarat berkat ihtizam pemimpin terhormat. Sidang Dewan sekalian, tuntasnya Malaysia sememangnya contoh terbaik dunia. Untunglah rakyat Malaysia hidup aman dan bahagia. Semuanya kerana Malaysia mempunyai pemimpin yang punya idea yang bernas. Pesan saya buat rakyat Malaysia, jangan bercakaran hanya kerana pembebasan ideologi. Bersatu dan berganding ibarat au dan tebing supaya insya-Allah Malaysia tidak tertanding. Di akhirnya, khas untuk rakyat Malaysia. Saya Abdul Matin datang ke Malaysia, berbagai budaya, berbagai agama. Kalian memang cantik. Negara Malaysia, kesederhanaan Malaysia contoh terbaik dunia. Semuanya
keranamu Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesederhanaan Malaysia, contoh terbaik dunia. Terima kasih Abdul Matin Muhammad Azim dari Afghanistan. Siapa kata korma tak manis? Sungguh manis banyak khasiatnya. Siapa kata Abdul Matin tak romantis? Sungguh romantis, tegas orangnya. Abdul Matin Muhammad Azim belajar bahasa Melayu dari ibu saudaranya Khoma Saleha yang pernah menuntut di Malaysia suatu masa dahulu. Baiklah, kita kembali kepada kategori Nusantara. Kali ini giliran Adi Aismat Lamat yang berasal dari Brunei Muara, negara Brunei Darussalam. Penuntut Universiti Islam Sultan Sharif Ali ini mengambil jurusan Syariah, Fiqh dan Kehakiman, dan beliau pernah menjadi juara pertandingan pidato sejarah anjuran Pusat Sejarah Kementerian Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam. Tajuk pidato Adi Aismat, Keamanan Sejagat, Keutamaan Kita. Adi Aismat. Bismillahirrahmanirrahim. Pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarak sayang, salam sejahtera. Tangan dihulur, senyuman mesra. Konsep satu Malaysia, pegangan rakyatnya. Kerana di sinilah aroma keamanan akan bermula. Terimalah, mau untuk bicara yang telah saya janjikan. Keamanan sejagat, keutamaan kita. Jutaan rasa kasih saya titipkan buat saudara pengurusi. Kombinasi kehakiman, div-div kehormat yang disanjungi, rakan-rakan seperjuangan dari seluruh dunia, hadirin dan hadirat yang saya kasihi. Sambutlah salam perpaduan ummah sebagai tanda peneguh ukhuwah. Warga Dewan yang dikasihi, Alan Collins, seorang pejuang keamanan, mendefinisikan frasa keamanan sebagai suatu keperluan untuk menjaga ketahanan sesebuah bangsa dan negara. Apabila frasa keamanan dan frasa sejagat digabungkan, kita bukan hanya setakat merujuk kepada masalah peperangan sahaja. Malah, kita perlu mentafsirkannya kepada 5 teras utama, iaitu keselamatan, keagamaan, kewangan, hubungan sosial dan juga kekeluargaan secara global. Ungkapan keutamaan kita di akhir untuk bicara mengajak kita untuk sama-sama meletakkan perkara yang paling utama ke dalam relung hati setiap insan yang bergelar manusia, tuntasnya. Keamanan sejagat, keutamaan kita menjemput kita untuk sama-sama berjuang demi kesejahteraan global. Kerana menjaga keamanan adalah tanggungjawab kita semua, warga dunia yang hidup di bawah satu bumbung langit yang sama. 3 kunci utama pembuka pintu keamanan akan saya agih-agihkan kepada anda semua. Kunci pertama, masyarakat dunia perlu berakhlak mulia dan patuh kepada undang-undang sebagai titik permulaan. Hadirin dan hadirat yang bijak bestari, Sterling Seagrave menerusi bukunya yang berjudul Lord of the Ring pernah bercerita tentang kehebatan Empire China pada kurun ke-11 sebelum Masihi, tatkala dinasti Chow mengambil alih tampuk pemerintahan. Raja Chow bertitah, kesalahan kecil patut dihukum dengan terung. Apabila kesalahan kecil dihalang, maka jenayah besar tidak mungkin akan berlaku. Apakah kesalahan kecil yang dimaksudkan itu, warga Dewan yang saya kasihi? Anak yang tidak menghormati ayahnya dan ayah yang tidak mempedulikan tanggungjawab keluarga, semuanya dihukum mati. Hukuman yang kejam lagi ekstrim. Namun, kaedah ini berkesan. Buktinya, dinasti Chow telah berjaya memerintah China selama 1000 tahun lamanya. Mereka mempraktikkan kelakuan yang terbaik di tempat awam, berbudi bahasa, hormat menghormati, serta patuh kepada undang-undang. Maka terciptalah keamanan yang diidamkan. Kunci kedua, diskriminasi agama dan bangsa perlu untuk kita hapuskan bersama. Warga Dewan yang budiman, pernahkah anda mengimbas kembali sejarah peperangan yang paling dahsyat di muka bumi? Perang salib pernah menggoncang dunia. Anda bayangkan cucuran air mata kaum wanita, jerit tangis kanak-kanak yang tidak berdosa, anak-anak kecil yang masih menyusu pada ibunya. Bayangkan, mereka semua dihimpunkan di satu tempat untuk dibunuh hidup-hidup hanya kerana wujudnya perbezaan agama.
Sehinggalah pada kurun ke-12 Masihi, tatkala manusia semakin basah bermandikan darah, maka muncullah seorang pemimpin yang gagah berani, iaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Baginda telah menyambut serangan tentera salib dengan jihad yang luar biasa. Natijahnya, rakyat jelata berjaya dibebaskan. Namun, walau musuh sudah ditawan, walau negeri sudah terasa aman, Baginda tetap memberikan pengampunan terhadap prajurit tentera salib dan mengizinkan mereka pulang ke pangkuan isteri dan anak-anak mereka. Hilai tawa anak-anak kecil, gurau senda suami isteri, Baginda kembalikan semula. Demi kesejahteraan bersama, diskriminasi dihapuskan, keamanan diutamakan dengan ikatan tali kasih sayang sesama insan. Kunci ketiga, perpaduan negara sebagai contoh dan teras kelestarian keamanan dunia. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, kita melihat betapa dunia sedang bergelut dengan gelombang politik yang mempunyai pelbagai taktik untuk meruntuhkan perpaduan. Perpaduan yang pincang di dalam sebuah negara mampu memberi ruang kepada pihak musuh untuk mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Pantang ada peluang, harimau naik belang. Alasannya untuk menjernihkan keadaan. Namun sebaliknya, keperitan yang dilipat gandakan. Apakah hanya senjata? Sebagai jalan penyelesaian, sudah ternyata perpaduan negara wajib diperkukuhkan. Di negara Brunei Darussalam misalnya, falsafah negara Melayu Islam Beraja menjadi keutamaan. Seandainya ketiga-tiga entiti ini dicerai-ceraikan, nescaya pincanglah kesatuan. Konsep negara zikir pula sebagai pemacu kesejahteraan negara. Negara zikir adalah negara yang berpaksikan zikir. Rakyatnya perlu sentiasa ingat kepada Tuhan pemberi rahmat. Di Malaysia pula mempunyai acuannya yang tersendiri. Rukun negara sebagai prinsip yang wajib dipegang oleh setiap rakyatnya. Bahkan gagasan satu Malaysia sebagai penyuntik kesedaran negara untuk terus bersatu lantaran matlamat utamanya adalah untuk memupuk perpaduan di kalangan masyarakat tanpa mengira warna kulit, agama dan juga bangsa. Brunei yakin Malaysia boleh menjadi contoh kepada seluruh dunia. Penutup bicara, warga dunia yang saya cintai, usaha untuk melahirkan keamanan bukanlah mudah. Ia memerlukan pengorbanan, jihad yang berterusan, doa serta berserah diri ke hadrat Tuhan semesta alam. Yang bulat tidak akan datang bergolek, yang pipih tidak akan datang melayang. Kita mesti bersatu dalam memperjuangkan keamanan dunia dengan nilai-nilai kemanusiaan yang sejati. Kerana kita tahu betapa dunia sangat memerlukan kerjasama kita. Sekadar ingin menyuntik semangat anda di akhir bicara. Benih-benih keamanan semuanya bermula dari sebatang pen, buku catatan dan juga keazaman kita semua. Maka, tuliskanlah di bahagian paling atas halaman pertama. Keamanan sejagat, keutamaan kita. Kita mulakanlah dari sekarang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nampaknya PABM 2013 ini menampilkan wajah-wajah baru yang pertama kali menjejakkan kaki ke peringkat akhir. Dalam 6 pertandingan yang lalu belum pernah ada pemidato dari Jerman yang berjaya ke peringkat akhir. Dan kali ini kita turut mengalu-ngalukan Daniel Krause atau Abdul Ghani dari Jerman. Berasal dari sebuah desa di Jerman Timur, Zoberdorf. Daniel menuntut di University Frankfurt jurusan Ilmu Asia Tenggara, Inovasi dan Kreativiti Asas Kemajuan Negara. Tajuk pidato pilihan Daniel Krause dari Jerman. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis yang saya sanjungi pada hakim yang arif lagi bijaksana, yang dihormati tif-tif kehormat, sidang hadirin yang dikasihi sekalian, selamat malam dan selamat sejahtera. Berdirinya saya di pentas ini pada malam yang berbahagia ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menyampaikan pidato saya yang bertajuk Inovasi dan Kreativiti Asas Kemajuan Negara. Sebelum saya meneruskan
izinkan saya menyampaikan serangkap 2 pantun yang berbunyi. Memakai cincin pemanis diri, cincin dipakai, cincin suasa. Saya mohon perkenal diri, nama saya Daniel Krause. Banyak sungguh kapal dagang, kapal dari tanah Aceh. Dari Jerman saya datang, bahasa Melayu saya kasih. Sidang hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Menurut Kamus Dewan, inovasi berarti sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah, sistem dan adat. Creativity pula berarti kemampuan mencipta. Teknokrat terkenal dan mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad berpendapat, apabila kita berbicara mengenai inovasi dan creativity, 2 perkara yang perlu kita fahami, yaitu pertama, persaingan negara-negara dalam era globalisasi, dan kedua, menilai apa yang telah kita lakukan untuk membangunkan negara selaras dengan kemajuan dan pasaran ekonomi dunia. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, dalam era globalisasi yang penuh persaingan ini, keupayaan sesebuah negara untuk kekal berdaya saing pada hakikatnya tidak lagi hanya bergantung kepada sumber alam semata-mata, tetapi lebih dari itu ialah keupayaan sesebuah negara menjadi peneraju atau pemain utama dalam sesebuah lapangan atau bidang yang menuntut kepada kemampuan dari segi pencapaian, kemajuan dan penghasilan teknologi baru. Menyadari hakikat ini, maka adalah jelas bahawa inovasi dan kreativiti bolehlah diibaratkan sebagai satu aset tidak ternilai kepada sesebuah negara dalam menghadapi cabaran era kini yang serba mencabar. Melihat kepada konteks Malaysia sebagai sebuah negara yang kini sedang giat membangun, pencapaian Malaysia kini adalah amat memberangsangkan apabila kita menelusuri sejarah negara ini. Sewaktu ianya mula-mula mencapai kemerdekaan pada era lewat 1950-an. Kini, negara Malaysia yang dahulunya adalah sebuah negara berteraskan kepada sektor pertanian semata-mata, telah mengorak langkah sekitar 80-an apabila mencari salah sebuah negara yang paling bersaing di rantau Asia Tenggara. Dasar kerajaan Malaysia yang melakukan transformasi sosioekonomi berskala besar seperti Wawasan 2020 pada awal 1990-an misalnya, telah berjaya melahirkan perubahan dengan wujudnya sektor perindustrian dan pembuatan yang maju. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, pepatah Melayu ada mengatakan, kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat segunya? Bagi mencapai hasrat Wawasan 2020 tersebut, maka kerajaan Malaysia telah mewujudkan banyak pusat latihan dan institusi pengajian tinggi yang berstatus dunia. Maka kini Malaysia mampu melahirkan tenaga pakar dan tenaga kerja dan sumber manusia yang terlatih dan terpelajar dalam memenuhi keperluan sektor industri negara ini. Siapakah yang tidak kenal dengan saudara Zulkifli Harun, the Malaysian MacGyver? Beliau bolehlah dianggap sebagai ikon kepada inovasi dan kreativiti rakyat Malaysia. Ciptaan beliau seperti rumah solar, alat pembuat dodol otomatik dan produk perikanan oceatronik misalnya adalah contoh sentuhan anak tempatan negara ini yang tidak hanya mempunyai daya inovasi dan kreativiti yang tinggi, tetapi turut menerapkan nilai dan budaya setempat ke dalam ciptaannya. Hasilnya, produk ciptaan beliau tidak hanya memenuhi keperluan industri kecil dan sederhana tempatan,
Bahkan turut berpotensi untuk diketengahkan dan dipasarkan di peringkat antarabangsa. Sidang hadirin yang saya hormati, akhir kata, yang pipih tidak datang melayang, yang bulat tidak datang bergolek. Pepatah Melayu ini mempunyai makna yang tersirat lagi mendalam, menggambarkan peri pentingnya agar warga Malaysia turut sekia berusaha dalam memenuhi hasrat untuk menjadi negara maju menjelang 2020, berteraskan kemajuan yang dicapai menerusi inovasi dan kreativiti. Sebelum saya menyudahi pidato saya, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Burung tempua bersarang rendah, burung kediri di tanah rata. Pidato saya selesailah sudah, moga bertemu di lain masa. Sekian, terima kasih dan salam sejahtera. Baiklah, saudara penonton, yang ditunggu dah tiba, yang dinanti dah datang. Pemidato yang menjulang harapan Malaysia, Muhammad Ikhwan Muhammad Rosli, penuntut Universiti Sains Islam Malaysia, USIM Nilai. Dan ini betul-betul bukan olok-olok ya. Dengar baik-baik. Saya bacakan catatan yang Muhammad Ikhwan berikan kepada saya. Hobinya masa lapang, jogging, senam robik dan pocok-pocok. Acara sukan yang diminati, lari pecut berpagar. Biar betul Ikhwan. Dan makanan kegemarannya, kek lapis rendah lemak. Baiklah, Muhammad Ikhwan Muhammad Rosli dari Malaysia kategori Nusantara dengan pidatonya, persefahaman membentuk keamanan dunia. Muhammad Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengerusi, panel hakim, saudara dan saudari. Manusia sudah mula berseteru, bertelagah, bertelingkah, bersengketa seawal Qabil dan Habil dilahirkan ke dunia. Pertempuran Neolitik di Telhem Despit, peperangan Peloponnesia, perang pertama dalam sejarah peradaban manusia, hatta perang dunia dan tragedi di Rwanda, semuanya mengheret kita pada satu persoalan yang sama. Sampai bila? Kerana itu janji saya, selagi semboyan perang degil di Palu, selagi itu teriak jihad tekar berseru, selagi kita bernyawa, selagi itu harus kita percaya. Persefahaman membentuk keamanan dunia. Saudara, Mahmud Qasim di dalam nukilannya Ahsanut Taqasim fi Ma'rifatil Aqalim menyatakan keamanan bisa dicipta dengan kebebasan daripada penaklukan, keamanan daripada penindasan. Suara yang lantang mengangkat hak kebebasan. Pokoknya bagaimana santun kita memberi dan menerima, maka akhirnya berkongsi pada makna kebebasan yang serupa. Justru kita akan menilai dan berungkai tiga perspektif utama: makna persefahaman, perangkap keamanan, suara kedamaian. Saudara dan saudari, pertama, alangkah nyawa seorang gelandangan juga berharga, apalagi nyawa ratusan dan ribuan manusia. Namun dalam peristiwa korban nyawa 300,000 manusia dalam kisah pemisahan Chechnya dan Rusia, 1 juta jasad ditetak dalam perang Yugoslavia dan Slovakia, memberikan jawapan betapa angkuhnya manusia kepada isyarat yang Maha Esa. Malah, tahukah anda, sehari 10,000 manusia disembelih tanpa belas dan kasih. Hingga ke akhirnya 6 juta Yahudi Jerman mati dalam kebencian kepada Adolf Hitler terhadap agama, yang menatijahkan pada satu hukum rimba manusia. Hakim yang paling adil letaknya pada hujung senjata. Mujurlah, runtuhnya tembok Berlin jua meruntuhkan keegoan Jerman Barat dan Jerman Timur. Manusia mula bersyukur dan bertafakur betapa mahalnya harga sebuah keegoan. Air mata,
darah dan maruah. Rupa-rupanya mahal lagi harga sebuah persefahaman demi keamanan. Saudara, ini hanya sebuah kisah kecil yang tersimpan dalam lipatan sejarah yang besar. Kerana di hadapan kita masih banyak tembok baharu makin membuka. Di situ manusia mula untuk percaya betapa persefahaman terbina atas perundangan pada tulisan, janji pada lisan. Saudara dan saudari, kedua, ramai yang masih percaya undang-undang bisa mengamankan dunia. Jika benar, sabar sebentar. Kita sorot seketika sejarah dunia. 1492, penaklukan mula direncana. 1493, janji Hernando Cortes Martin di Monroe, Y. Pizarro Martin di Monroe, bumi ini bebas diteroka oleh semua. 1494, terciptanya Papal Bull Demarcation dan Perjanjian Tordesillas. Undang-undang dicipta untuk kuasa, untuk menjajah, menyekat penaklukan bangsa selain mereka. Mana pergi janji di awalnya? Bahkan, tahukah anda, daripada konflik agama di Mindanao, Filipina, sehinggalah konflik perebutan Pulau Senkaku di antara Jepun, Taiwan dan China, undang-undang mula dimainkan untuk kuasa. Sebab itu, pilih dua antara satu, kita lawan atau kekal membatu. Akhirnya, alhamdulillah, hadir seorang hero dunia dalam pertelingkahan, Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak, melaungkan kalimah keramat wasatiyah dan kesederhanaan buat semua yang dipasakkan pada gerakan kesederhanaan global. Akhirnya, konflik ini ditangani dengan jalan perdamaian, bukan kekerasan. Barulah kita sedar, rupa-rupanya undang-undang lebih menikam daripada mata pedang, lebih membenam daripada bedilan meriam. Saudara, ketiga, suara kedamaian. Pernahkah anda terdengar bait-bait kata yang diadun jadi lagu? We are the world, we are the children, yeah. Lagu yang ditinggalkan oleh mendiang Michael Jackson untuk dunia. Betapa sebesar manapun kuasa kita, sekecil mana tanah yang kita ada, bumi ini tidak pernah dimiliki pada kerakusan dan penindasan. Sebaliknya, pada kelembutan cara penerimaan dalam kesantunan. Apalagi yang kita mahukan untuk sebuah dunia yang aman? Apalagi? Sudah cukup sudah. Dengan sidang damai Annapolis, persidangan Moskow 1943, persidangan Yalta 1945, persidangan Dumbleton Oaks, hatta deklarasi hak asasi manusia. Akhirnya, pengarah, pelakon, judul filmnya mungkin berubah, tapi lakon layarnya masih kekal pada cerita yang sama. Penonton dibeli, penonton juga dijual saudagar mimpi dunia. Ayuh penduduk dunia, siapapun kita, Aborigin di Australia, Red Indian di Amerika, Melayu Proto di Malaysia, Rohingya di Myanmar, kita belantaikan tanah, berbumbungkan langit yang serupa. Satu, kita tempur, kita perangi, kita gempur, kita serangi, petualang kepada 21 siri peperangan terkejam dunia. Dua, kita heret, kita humban, kita kapankan mereka yang cuba melakukan kalimah benci pada puak minoriti. Kerana jika petualang ini dibiar terus meliar, yang dipijak, yang dihina, yang sakit menderita, yang mengemis, yang menangis, itu siapa? Kalau bukan bumi dan keamanan yang merintih untuk menghuninya. Setahun 14 juta peluru dicipta. 2 butir peluru cukup untuk setiap penghuni dunia. Setahun 250,000 anak kecil menjadi askar dalam peperangan. Sudah tiba masanya untuk kita suarakan pada dunia. Rindu anak Palestin perlu segera diubati. Air mata Rohingya, darah di Rwanda harus segera dihenti. Kerana bumi ini milik saya, milik anda, milik mereka, milik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada awalnya agak bimbang juga melihat wajahnya yang serius, tetapi bila dia tersenyum nampak cukup comel dan manis. Lambang kemakmuran, kesuburan, kemajuan dan kesejahteraan Malaysia. Itulah Muhammad Ikhwan Muhammad Rosli yang mengkagumi Tun Dr. Mahathir sebagai idolanya. Dan selain pidato, Muhammad Ikhwan juga pernah mewakili universitinya dalam pertandingan debat alam sekitar IPTA-IPTS menjadi juara bagi tahun 2011. Dan saudara penonton, kita ada 2 orang lagi pemidato ya, kedua-duanya bagi kategori antarabangsa. Nampaknya diam tak diam kita semakin sampai ke penghujung. Berasal dari Al-Balkok Utara Jordan, Abdul Rahman Ibrahim Sulaiman dengan ikhlas menyatakan Malaysia adalah sebuah negara yang aman dan unik, dan beliau mendoakan semoga suasana ini dapat dipertahankan oleh warga Malaysia. Merupakan antara pemidato yang paling senior dalam pertandingan kali ini, akan berusia genap 30 tahun pada 12 Mei 2013 ini. Abdul Rahman Ibrahim Sulaiman dari Jordan dengan tajuk pidato Kesederhanaan Malaysia, contoh terbaik dunia. Silakan. Wahai manusia, belum lagi menyonyam leka di hujung jari, belum lagi ditanya menyulam mimpi di pangkal malam. Kini kita atur sejuta darah marah bersama laukan gempita kesederhanaan. Menyongsong angin merdeka, kabarkan pada dunia. Kita bisa berlari bebas kepada semua tanpa kekerasan, tetapi pada kelembutan untuk keamanannya. Terima kasih Pok Cik, saudara pengerusi majlis, saudari penjaga masa, para barisan hakim yang sangat bijak, yang amat adil, saudara-saudari hadirin hadirat, pencinta negara bangsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu. Mana jari? Mana jari? Satu. Baru jadi. Anak kecil terus nangis di Libya. Kekajaman tidak berhenti di Syria. Anak gadis Palestin dirobek bedilan bom durjana. Kerana apa? Kerana kami tidak pernah faham satu perkataan, itulah wasatiyah atau sederhana. Apa itu sederhana? Apa itu kesederhanaan? Dan bagaimana kesederhanaan Malaysia menjadi contoh terbaik dunia? Ini, kedua-dua ini adalah menjadi asas membantu pidato saya. Kesederhanaan Malaysia menjadi contoh terbaik dunia. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, wasatiyah adalah ambil daripada perkataan Arab wasat yang membawa makna ketengahan di semua amalan atau setiap bidang pendidikan, politik, agama, sosial untuk menjadi negara aman, stabil dan cemerlang. Di dalam buku yang maha suci, Tuhan yang maha mulia berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Yang bermaksud,
Seperti ini kami mencipta anda sebagai umat sederhana untuk menjadi saksi kepada seluruh umat manusia. Atau boleh ambil pendapat Ustaz Sayyid Qutb yang menyokong pendapat saya untuk menjadi memimpin kepada umat manusia. Jadi fitrah manusia saudara-saudari, kesederhanaan. Kami kena sedar, Malaysia pelbagai kaum, pelbagai bahasa, pelbagai agama, pelbagai politik. Tetapi marilah kita tengok, setiap tahun saudara-saudari, negara yang tercinta ini menyambut hampir 28 juta, hampir 28 juta menyambut Hari Raya Idul Fitri, Raya Kurban atau Raya Kurbe, atau Christmas, Deepavali, Tahun Cina Baru, dan yang lain-lain yang saya tidak tahu. Jadi inilah yang menjadi Malaysia contoh terbaik dunia. Saudara-saudari, percayalah kata-kata saya. Kesederhanaan Malaysia telah sampai ke mata dan telinga dunia, saudara-saudari. Marilah tengok konflik yang beberapa ratus tahun. Konflik yang beberapa ratus tahun di Moro dengan kesederhanaan Malaysia, dan saksikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia sudah selesai. Atau boleh cakap tentang selatan Filipina. Oh, apa saya boleh cakap tentang selatan Filipina? Saudara-saudari, 120,000 orang tidak berdosa mengkorbankan 120,000 orang. Sebab apa? Kerana ada orang tidak pernah faham lagi apa itu kesederhanaan, apa itu wasatiyah. Tapi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kejayaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia sudah selesai masalah Filipina. Akhir kata, saudara-saudari, saya nak kata perkataan wasatiyah atau kesederhanaan yang telah lahir di tanah Melayu yang tercinta. Sudah dapat ada seorang pahlawan berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Tapi pahlawan ini dia nak mendat tajam, yang ikut dia. Perdana Menteri nak mendat tajam, bantu dia. Malaysia sudah wasatiyah. Malaysia sudah kesederhanaan. Tetapi wahai generasi-generasi yang akan datang, kami sudah tua. Jaga kesederhanaan Malaysia. Jaga wasatiyah Malaysia. Daripada Malaysia wasatiyah ke arah dunia. Itulah daripada saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Rahman Ibrahim Sulaiman. Dia panggil kita Pak Cik, ya. Dan saya dipahamkan rakan-rakan di Terengganu memanggilnya Pak Syekh. Walaupun berasal dari negara padang pasir, namun jambangnya tetap subur dan basah dengan air sembahyang. Ibarat rumput-rumput hijau yang tumbuh di pinggir oasis. Abdul Rahman Ibrahim Sulaiman, Jordan, sudah berumah tangga dan mempunyai 2 orang cahaya mata. Sampailah kita kepada pemidato yang terakhir, mewakili Republik Rakyat China, Chang Ya-Chi atau nama Melayunya Maimunah. Harapannya melalui belajar bahasa dan budaya Melayu, beliau dapat menyumbang untuk meningkatkan persahabatan antara China dengan Malaysia. Dan Chang Ya-Chi memilih tajuk Belia Cerminan Keunggulan Negara. Chang. Cubaan suara.
Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. Yang dihormati, kombinasi panel hakim yang arif lagi bijaksana. Tif-tif kehormat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan. Selamat malam dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Belia Malaysia berhati walang, tutu bersimpuh memakai baju. Belia cemerlang, negara terbilang. Belia teguh, negara pun maju. Bermula dari sini, saya akan menyampaikan pidato yang bertajuk Belia Cerminan Keunggulan Negara. Menurut dasar pembangunan belia negara oleh Kementerian Belia dan Sukan, belia ialah mereka yang berumur antara 15 hingga 40 tahun. Generasi belia merupakan sumber terbesar dalam negara dan mereka berperanan sebagai lambang keunggulan negara. Untuk memahami kenyataan tersebut, kita boleh mengambil Malaysia sebagai contoh yang paling sesuai. Belia Malaysia memang telah memainkan peranan penting sejak zaman purbakala. Laksamana Hang Tuah telah berkhidmat dan berjasa kepada Sultan sejak masih muda lagi. Beliau gagah berani, lagi bijaksana dan menyumbangkan bakti yang cemerlang dalam pembangunan Kesultanan Melayu Melaka. Hang Tuah pernah menyeru bahawa takkan Melayu hilang di dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, tahukah kenapa? Kerana di tanah tumpah darah ini, generasi muda turun-temurun memikul tanggungjawab terhadap kemakmuran negara dan kemajuan bangsa. Tuan-tuan dan puan-puan, sehingga ke hari ini, belia Malaysia masih kekal sebagai tonggak kekuatan yang mendorong dan menunjangi perkembangan masyarakat. Dalam Sukan Olimpik London 2012 yang baru saja tamat, kita digegarkan dengan kejayaan atlet Malaysia yang mencipta nama di persada dunia dengan adanya usaha yang gigih dan tidak kenal putus asa. Ratu Terjun Negara, Pandalela Rinong, telah meraih gangsa dalam acara 10 meter platform wanita. Manakala Datuk Lee Chong Wei berjaya muncul sebagai naib johan dalam acara badminton lelaki individu. Dan beliau juga putra badminton di dalam hati saya. Walaupun gombang ini sudah berbunga, namun saya masih amat minat pada dia. Hadirin dan hadirat sekalian, kita boleh melihat banyak lagi contoh seperti ini. Ada seorang wanita yang cantik rupanya dan merdu suaranya telah membuat persembahan di pentas antarabangsa, iaitu di Royal Albert Hall London semasa umurnya 26 tahun sahaja. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku keadaan yang sama, tak perlu dipaksa, tak perlu dicari. Kerana ku yakin ada jawabnya. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba menewa siapa wanita ini? Ya, betul, Datuk Siti Nurhaliza. Dan yang terbaru, Sheila Amzah yang berumur 22 tahun telah mengharumkan nama negara Malaysia apabila beliau menjuarai pertandingan Asian Wave 2012 yang berlangsung di Shanghai, China. Apatah lagi dengan nama-nama seperti Yuna, Datuk Nicole Davey dan lain-lain lagi. Ucapan syabas dan tahniah saya kalungkan buatmu, Malaysia. Tahukah anda, di universiti saya, iaitu Beijing Foreign Studies University, terdapat lebih 200 mahasiswa dari Malaysia sedang mempelajari bahasa Mandarin. Mereka sentiasa mendapat pencapaian yang mengagumkan dalam akademi, sukan dan berbagai bidang yang lain. Pemuda-pemudi seperti inilah sepatutnya menjadi model dan ikon kepada golongan belia dan secara langsung mempertunjukkan keunggulan negara Malaysia kepada mata dunia. Pak kata pepatah Melayu, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Para hadirin yang dihormati, oleh sebab itu,
generasi muda memerlukan sokongan dan bantuan daripada seluruh masyarakat. Perhatian kerajaan Malaysia terhadap belia dicerminkan melalui beberapa contoh. Antaranya ialah himpunan jutaan belia yang dianjurkan pada Mei 2012. Kira-kira 2 juta belia yang kreatif dan inovatif berkumpul di Putrajaya dan menyerlahkan bakat dan kebolehan mereka masing-masing dalam pelbagai bidang pertandingan, persembahan dan sebagainya. Melalui perhimpunan ini, ramai belia ditawarkan peluang pekerjaan, pelajaran, kemahiran dan keusahawanan. Pada masa kini, belia Malaysia diamanahkan berbagai misi dan visi. Misalnya, One Malaysia for Youth, iaitu I Am for You yang baru dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib pada Julai yang lalu. Ia adalah satu usaha untuk menyediakan platform kepada para belia untuk menjalankan aktiviti sukarela yang bermanfaat kepada masyarakat. Ianya sejajar dengan wawasan 2020. Para belia bersama-sama dengan kerajaan berganding bahu dan bergerak maju ke hadapan dengan buah fikiran, tenaga dan iltizam demi kesejahteraan masyarakat dan negara. Itulah inti balik semangat generasi muda, kini, dulu dan selamanya yang kita harapkan. I am for you. Warga Dewan yang dimuliakan, dengan perjuangan lebih 5 dekad, Malaysia telah mencapai kemajuan yang terbilang di mata dunia. Keunggulan negara Malaysia dicerminkan melalui pelbagai aspek, khususnya generasi muda yang penuh berdaya maju, bermoral tinggi serta bertanggungjawab. Justru, pembangunan negara memerlukan sumbangan belia dan perkembangan belia pula memerlukan sokongan negara. Sebelum saya mengakhiri pidato pada malam yang berbahagia ini, terimalah serangkap pantun dari saya. Matahari terbit, keluar bekerja, mencurah keringat, penuh membara. Belia Malaysia bersemangat wajah, melakar nama, menjulang negara. Sampai di sinilah wadah saya. Belia, cerminan keunggulan negara. Sekian, terima kasih. Chang Yachi berasal dari Provinsi Yunnan Selatan China, menuntut di Beijing Foreign Studies, mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Melayu. Dan saudara penonton, hampir semua pemidato kita malam ini boleh menyanyi, tapi sayangnya tak ada markah untuk nyanyian. Jadi demikianlah 8 pemidato, 5 bagi kategori antarabangsa dan 3 lagi bagi kategori Nusantara. Masing-masing dengan kehebatannya, masing-masing dengan kebolehannya, kita serahkan kepada panel juri yang bijaksana. Dan sebelum kami mengundur diri dari pentas PABM 2013, kita renungkan sejenak puisi karya Akram Amir A berjudul Dalam Bahasa. Dalam bahasa, kita belajar mengikat silaturahim dari pelbagai tali rasa. Dalam bahasa, kita belajar menenon kesopanan hinggalah menjadi selai songket jati diri yang indah. Dalam bahasa, kita belajar mengenal makna ikhlas perjuangan diri. Dalam bahasa, kita belajar menghargai keharmonian dan keamanan. Dan untuk mengetahui keputusannya, saya serahkan kembali kepada Aidil Ghaffar. Teknologi Mara, penyanyi dari Universiti Melaya dan penari dari Universiti Brunei Darussalam. Baiklah para hadirin sekalian, saya akan umumkan Johan dan secara tidak langsung nama yang tidak saya sebutkan menjadi naib Johan. Johan bagi kategori Nusantara, pidato antarabangsa Bahasa Melayu 2013 Piala Perdana Menteri dimenangi oleh Muhammad Ikhwan Muhammad Rosli dari Malaysia.
Beliau membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak $7,000 US beserta dengan piala pusingan, piala Perdana Menteri, piala iringan serta beberapa kamus dan buku-buku dalam bahasa Melayu sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka serta hadiah cenderamata sampingan. Tahniah kita ucapkan kepada Malaysia dan dipersilakan Muhammad Zulfadli Razali dari Indonesia sebagai naib juara kategori Nusantara. Naib Johan akan menerima piala iringan wang tunai $5,000 US serta hadiah-hadiah iringan. Baiklah para hadirin sekalian, kategori Nusantara telah pun kita ketahui. Kini diumumkan untuk kategori antarabangsa Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu PABM 2013. Tempat ketiga dimenangi oleh Abdul Rahman Ibrahim Sulaiman dari Jordan. Pemenang tempat ketiga akan bawa pulang piala iringan wang tunai $3,000 US serta hadiah sampingan berupa kamus dan buku-buku dalam bahasa Melayu sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka. Tempat kedua bagi kategori antarabangsa dimenangi oleh Zhang Yaqi dari China atau Maimunah. Naib Johan akan menerima piala iringan wang tunai $5,000 US kamus dan buku-buku dalam bahasa Melayu sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka serta beberapa hadiah iringan yang lain. Johan, Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu Piala Perdana Menteri 2013. Dimenangi oleh Derek Fernando Jaramillo, Panama. Beliau menerima piala pusingan, piala Perdana Menteri, piala iringan, wang tunai $7,000 US, hadiah sampingan berupa kamus dan buku-buku dalam bahasa Melayu sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka serta beberapa hadiah cenderamata sampingan. Tahniah Panama, Derek Fernando atau Mak Derek. Assalamualaikum, bertemu kita sekali lagi dalam USIM Online dan sekarang bersama dengan saya yang berbahagia Datuk Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia yang telah menyaksikan dari sejak awal lagi berlangsungnya pertandingan akhir Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu 2013 bersama-sama dengan para pengurusan universiti yang lain memberi sokongan penuh kepada wakil Malaysia yang merupakan pelajar USIM sendiri iaitu saudara Muhammad Ikhwan Rosli. Dan alhamdulillah kita telah mencapai kejayaan yang amat gemilang pada malam ini yang mana kita telah muncul juara bagi kategori Nusantara. Jadi USIM Online ingin mendapatkan ulasan Datuk tentang kegemilangan, kejayaan yang telah kita tempuh malam ini Datuk. Apa ulasan Datuk?
Saya berasa Assalamualaikum semua. Malam ni adalah satu malam yang penuh kejayaan. Satu bagi negara Malaysia dan satu lagi paling penting adalah untuk USIM. Ini menunjukkan keupayaan pelajar USIM sekarang ni untuk mara ke hadapan dan menunjukkan bakat berpidato yang begitu baik sekali. Ini juga pertama kali saya sebenarnya mendengar pidato antarabangsa dan telah menunjukkan satu persembahan yang saya rasa amat membanggakan, dan tahniah saya ucapkan. Dan kepada saudara Ikhwan, saya rasa from now on kalau dia masuk court, habis kalah lawyer-lawyer di Malaysia, sebab memang begitu fasih dan begitu memberansangkan apa yang dia telah persembahkan malam ini, dan ini menunjukkan kebanggaan bagi semua warga Malaysia tentang penguasaan bahasa Malaysia yang telah ditunjukkan dan juga intipati apa yang diperkatakan. Itu bagi saya amat penting, sebab ini menunjukkan bukan saja mampu bercakap tapi mampu berfikir dengan begitu tajam untuk mengupas sesuatu topik. Ini yang saya kata ini amat membanggakan. Saya sama juga seperti Datuk Naib Chancellor tadi, saya cukup berbangga dengan saudara Ikhwan. Walaupun dia mewakili USIM pada kali ini, tapi sebenarnya pada dia mewakili negara, mewakili Malaysia, dan inilah satu sumbangan USIM kepada negara kita Malaysia. Jadi saya rasa ini satu semangat yang perlu dicontohi oleh rakan-rakan pelajar USIM yang lain supaya menjadi pendorong, motivasi dan yang penting pelapis kepada Ikhwan untuk mewakili USIM dan Malaysia dalam pertandingan-pertandingan akan datang. Perasaan yang bercampur baur antara rasa gembira, rasa terharu, rasa bangga juga. Jadi USIM walaupun kita menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Arab untuk aktiviti PNP, tapi nampaknya mahasiswa tidak mengenepikan langsung bahasa Malaysia ini, dan malam ini menjadi bukti lah. Dan hopefully ini akan menjadi satu cetusan yang berguna untuk semua mahasiswa yang lain, dan hopefully ini bukan kali pertama dan bukan kali terakhir. Ini pencetus dan akan berterusan selamanya insya-Allah. Ya, begitulah ulasan daripada pengurusan tertinggi universiti di atas kejayaan yang telah kita kecapi pada malam ini. InsyaAllah semoga dengan doa yang kita panjatkan pada malam ini, dengan kesyukuran yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kejayaan yang kita rangkul pada malam ini bukanlah kejayaan yang pertama ataupun terakhir, akan menjadi kejayaan yang akan terus kita kecapi, yang akan terus kita pertahankan di masa hadapan. Bersama saya pada malam ini, orang ataupun insan, individu yang paling akrab dengan beliau sepanjang pertandingan pidato ini berlangsung, malah sejak dari mula beliau berkecimpung dalam pidato di peringkat universiti, iaitu Encik Syamsul Amri. Jadi molek kiranya untuk kita mendapatkan ulasan beliau, apakah perasaan insan yang terdekat pada hati Muhammad Ikhwan ini. Terima kasih. Saya rasa pada pandangan saya sangat bangga lah. Bangga, dan sebenarnya kejayaan Ikhwan ini telah dijangka oleh semua. Terutamanya penebat-penebat USIM, mereka dah jangka dah. Sebelum dia memulakan bercakap lagi, kita dah agak dah di Johan. Dan memang daripada awal lagi, kalau nak ikutkan semenjak daripada tahun yang sebelum ni, dia pernah mencuba, 2 tahun yang sebelum ini. Ramai yang beranggapan dia telah pun menjadi juara pada ketika itu. Tapi nasib tidak menyerbahi. Dan pada malam ini, saya boleh gambarkan, dia telah merangkumkan dalam pertandingan pidato malam ni, dia mempersembahkan dengan sepenuh hati dia lah. Jadi ini seolah-olah tidak ada lagi dah pertandingan yang dia akan masuk selepas ini. Seolah macam tu lah. Jadi dia perlu buat, inilah peluang yang dia ada. Tak mungkin peluang tu takkan datang kali, dan saya boleh rasa lah. Mana persembahan dia pada malam ini boleh dikatakan dalam kategori sangat luar biasa. Sebab sebelum ni dia memang ada banyak masuk pertandingan. Dan saya kerap menegur beliau lah dari segi seolah-olah gayanya yang sebelum-sebelum ni seolah-olah dia dah tak boleh nak ubah. So saya minta dia supaya kena perhatikan, tengok macam mana peserta-peserta lain, tengok pertandingan-pertandingan lain. Jangan masuk pertandingan yang banyak, sebab penebat lain pun saya nasihatkan, jangan kita masuk setiap pertandingan. Kita masuk pertandingan, kemudian kita mungkin rest, bagi peluang penebat lain, kita perhatikan macam mana prestasi pasukan-pasukan lain, penebat-penebat, peminato-peminato lain. Dan daripada situ kita boleh nampak dekat mana ruang kita boleh improve. Dan pada malam ini telah terbuktilah yang dia telah berjaya mengubah dia punya gaya persembahan ni menjadi lebih baik. Itulah. Terima kasih kepada Encik Syamsul. Jadi kita telah dapatkan gambaran daripada jurulatihnya. Jadi apa kata kita dapatkan komen ataupun ulasan daripada rakan-rakan yang bersama dari beliau dari awal lagi, untuk apakah perasaan
yang dapat mereka selami, yang mereka dapat luahkan apabila melihat Muhammad Ikhwan merangkul piala yang amat berprestij pada malam ini. Kita dapatkan ulasan rakan-rakan debat beliau, rakan-rakan pidato, rakan-rakan bertengkar di meja ini. Ya, salah seorang. Silakan. Kenalkan nama dan juga fakulti mungkin. Saya Ina Farahim binti Juli dari Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, dan sememangnya saya sebagai junior Abang Ikhwan sendiri sudah pun mengagak kemenangan dalam pidato antarabangsa bahasa Melayu, dan kami semua amat berbangga dan sesungguhnya kami tahu USIM boleh. Rakan ni beliau. Assalamualaikum. Saya juga merupakan junior kepada Abang Ikhwan. Perasaan saya memang saya sangat gembira. Dan kami semua sangat gembira kerana Abang Ikhwan merupakan mentor kami dan juga orang pertama daripada USIM yang naik di pentas final pada hari ini. Jadi kami sangat berbangga. Kita dah mendengar ulasan putri debat, kita beralih pada putra debat pula. Jadi mungkin boleh berikan sikit ulasan ringkas. Okey, nama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku junior yang baru dalam dunia perdebatan ni, saya amat mengagumi lah kebolehan Abang Ikhwan tu. Memang kami sendiri pun permulaan berjumpa pun sudah permulaan mendengar suara dia dah naik bulu roma dah. Jadi semacam hari ni jugalah sebagai penyokong, kami amat berbangga atas kemenangan beliau, dan kemenangan beliau bukan satu benda yang boleh diagak sejak permulaan beliau bersuara. USIM terus gemilang. Bersama lagi dalam USIM Online, dan sekarang bersama dengan saya, inilah sang juara kita pada malam ini yang telah menempa sejarah gemilang buat USIM, saudara Muhammad Ikhwan Muhammad Rosli, yang telah muncul johan bagi kategori Nusantara bagi pertandingan pidato antarabangsa bahasa Melayu 2013 Piala Perdana Menteri. Jadi saya ingin mendapatkan beberapa ulasan daripada saudara Ikhwan. Pertamanya, jawab soalan saya dengan jujur. Sudah jangka ataupun tidak untuk menang pada malam ini? Saya sudah jangka. Sebab bagi saya pertandingan akhir saya adalah pada separuh akhir, kerana perlu untuk bersaing dengan peserta Malaysia, sebab hanya satu yang akan terpilih ke final. Baik, persembahan Ikhwan pada malam ini sungguh mengagumkan. Rata-rata para penyokong, para penonton yang melihat anda beraksi di pentas menyaksikan anda sungguh luar biasa pada malam ini. Apakah tips ataupun rahsia yang anda amalkan sebelum menjejakkan kaki ke petak akhir pada malam ini? Jogging, senarobik. Yang paling penting adalah persediaan yang perlu disediakan seminggu ataupun 2 minggu sebelum ke pertandingan. Yang paling penting adalah kekuatan mental dan rohani. Anda pernah mencuba dalam PABM sebelum ini, tetapi bukan rezeki untuk menjejakkan kaki ke petak akhir maupun untuk mewakili Malaysia. Tetapi malam ini rezeki itulah milik anda. Jadi apakah inspirasi yang telah anda bawa, yang anda genggam sebelum anda melangkah ke petak akhir pada malam ini? Yang paling penting adalah rezeki ini dibagi oleh Allah Ta'ala. Dan yang paling penting, saya bersyukur. Inspirasi saya adalah sebab Allah saya memberikan rezeki dan mengekalkan suara saya. Sebab semalam saya memang tak ada suara, tak boleh nak cakap. Dan sakit mata, demam. Dan paling penting sekali, saya bersyukur sebab orang yang paling penting dalam hidup saya, keluarga saya, jurulatih saya, Datuk NC, Datuk TNC, senior-senior dalam debat, rakan-rakan semua masih di sini. Bercakap soal rezeki, jumlah yang dimenangi boleh kita lihat amat besar bagi satu pertandingan, 21,000. Apakah perancangan yang telah mungkin terfikir di benak fikiran Ikhwan ketika makan ataupun ketika mengambil hadiah ni pada menteri sendiri di atas pentas tadi? Sebenarnya saya tak terfikir, tapi saya ada satu perancangan. Saya akan ke umrah bulan Ramadan bersama dengan mak ayah, insya-Allah. Dan yang paling penting, saya nak simpan untuk kahwin. Ya. Itulah perancangannya. Alhamdulillah, doa bakal menantu telah membuahkan hasil pada malam ini. Jadi bersama-sama kita dengan seluruh warga USIM mengucapkan ribuan terima kasih dan sekalung tinggi penghargaan kepada saudara Muhammad Ikhwan di atas kejayaan dicapai pada malam ini. Dan insya-Allah semoga kejayaan ini akan diwarisi oleh para penebat atau para pemindato USIM selepas ini. Akhir kata pada Ikhwan, apa yang anda ingin sampaikan pada pelapis-pelapis anda selepas ini? Saya harap pada pelapis-pelapis yang akan datang berusaha dengan sedaya mungkin. Sebab sebelum ni USIM pernah dipandang secara remeh dan boleh dikatakan sebagai sampah dalam debat. Tapi saya rasa bersyukur sebab sampai hari ni, sampai saya di PICC, USIM dah dipandang megah dan orang gerun kepada USIM bila dalam pertandingan debat.
Terima kasih kepada semua ikhwan. Itulah kata-kata semangat yang beliau sampaikan kepada para pelapis debat USIM dan menjadi pembakal semangat untuk kita semua. Sekali lagi kita mengucapkan tahniah dan sekalung tinggi pagar kepada beliau dan semoga kejayaan ini akan terus menjadi milik USIM buat selama-lamanya. Bersama kita pada malam ini juga ialah salah seorang lagi pelajar USIM yang mewakili USIM dan mewakili negara kelahiran beliau iaitu Gambia. Saya perkenalkan saudara Abu Bakar. Jadi Abu Bakar, boleh terangkan sedikit pengalaman anda sepanjang dalam pidato antarabangsa Bahasa Melayu 2013 ini. Yang saya fikir ini pernyataan kali pertama anda. Betul? Betul. Jadi apa perasaan Abu Bakar? Perasaan saya gembira banyak. Tapi lah ni yang pertama saya bermasuk pidato antarabangsa. Bos saya pilih tajuk Hub Pengajian Tinggi Antarabangsa Malaysia. Bos sebenarnya saya try lah, buat ramai ada banyak kuat. Buat saya isi tak banyak kuat. Lancan sikit-sikit. Alhamdulillah boleh lah. InsyaAllah tahun depan InsyaAllah nama Sona berjuara InsyaAllah. Begitulah sejarah telah pun tercipta. Sekali lagi Universiti Sains Islam Malaysia menempur sejarah di peringkat antarabangsa dan sekaligus mengharumkan nama Malaysia apabila pelajar kita Muhammad Iqbal Muhammad Rosli muncul Johan bagi kategori Nusantara bagi pertandingan akhir pidato Bahasa Melayu 2013. Dengan kejayaan ditempuh oleh Muhammad Iqbal ini sekaligus mencipta sejarah gemilang pada USIM pada tahun 2013 ini dan kita doakan semoga kejayaan beliau ini akan diteruskan oleh generasi-generasi pelajar-pelajar USIM akan datang sekaligus kelangsungan kehebatan pemidato para pendebat USIM akan terus dipertahankan dan teruslah dipersada pentas IPT Malaysia dan IPT dunia. Terus kita bersama langsung bersama USIM Online di masa hadapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.